Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dapat bertemu lagi di bulan yang penuh keberkatan ini, bulan penuh pengampunan, bulan Ramadan Al-Mubarak. Mudah-mudahan kali ini kita mempunyai ibadah yang lebih baik daripada sebelumnya, insyaAllah. Saya ingin kongsikan satu hadis daripada riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Man soma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Daripada satu hadis lagi saya ingin kongsikan pada kali ini adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang bermaksud di syurga nanti terdapat sebuah pintu yang disebut sebagai Ar-Rayyan yang hanya akan dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Pada hari kiamat, orang yang berpuasa ini akan dipanggil, di manakah orang-orang yang berpuasa? Lalu mereka ini akan berdiri dan tidak ada yang akan masuk selain mereka. Mudah-mudahan kita tergolong di kelompok golongan orang yang akan memasuki pintu syurga melalui pintu Ar-Rayyan. Amin. Pada kali ini, antara kemuliaan dan kelebihan bulan Ramadan yang ingin saya kongsikan ialah pembersihan hati dan juga jiwa. Pada bulan Ramadan, bukan hanya kita menahan diri daripada lapar dan juga dahaga, tetapi juga untuk kita membersihkan hati kita dan juga jiwa kita daripada sifat-sifat mazmumah. Antaranya ialah perasaan cepat marah, dengki, mengumpat dan juga sombong. Inilah waktu yang baik untuk kita merenung, bermuhasabah dan memperbaiki diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang merugikan diri kita sendiri. Alhamdulillah, insyaAllah mudah-mudahan kita akan bertemu lagi di masa akan datang. Saya doakan mudah-mudahan Ramadan kali ini merupakan Ramadan yang terbaik dalam hidup kita, dan mudah-mudahan segala dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada masa akan datang kita akan bertemu lagi dengan izin Allah. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.